Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dalam Bicara Muafakat. Tentunya kita sajikan kepada anda semua tajuk-tajuk ataupun isu-isu semasa tentang politik. Anda boleh like, boleh komen. Komen yang baik-baik. Jangan duk buat yang macam-macam, kerana tak baik. Tuhan marah pada orang yang komen yang macam-macam ni. Kita sebagai orang yang matang, kita berhujah berdasarkan kepada fakta, bukan kepada soal emosi dan sebagainya. Saya tampilkan tokoh kontroversi, Datuk Tun Faisal, Ketua Perangan Bersatu Kebangsaan, untuk bersama saya selama sejam. Kita bincang soal isu-isu semasa. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa cerita Bersatu sekarang, Tok? Semakin mantap dan semakin kukuh. Makin kukuh. InsyaAllah. Ada yang sebut, dia kata 2-3 hari ni semakin longgar, tengok pecat-memecat masih lagi berlaku tu. Memanglah. Yang lembaga disiplin ambil tindakan tu orang-orang yang tidak sesuai berada dalam organisasi lah. Sebab itu kadang-kadang bila orang tak faham, orang ingat kita menganiaya orang. Tapi sebenarnya lembaga disiplin ni dia bertindak secara bebas, tak ada orang boleh pengaruh, dan dia boleh buat dulu sekali go ke apa semua, tapi dia ambil masa, dia tengok aduan dan dia bertindak lembaga disiplin bertindak atas aduan. Jadi bila ada aduan tu, dia terpaksa membuat keputusan berdasarkan perlembagaan, kan? Sama ada diberi amaran sampailah ke peringkat yang paling tinggi tu dipecat lah. Jadi yang baru-baru ni sebenarnya kadang-kadang orang tak faham yang dikenakan tindakan ni. Satunya kita tengok lembaga disiplin ni dia mengambil tindakan berdasarkan apa aduan terhadap orang tu. Kalau kata aduan tu berat, hukumannya berat lah. Dan satu lagi, dia bertindak secara bebas tanpa mengira status. Tak adalah dia ketepikan ahli biasa, hukum berat, tak ada. Dia sampai ke peringkat even ahli parlimen dan adun pun tidak terlepas kalau membuat kesalahan. Itu yang berlaku lah. Dan saya ada tulis sebenarnya orang-orang yang dikenakan tindakan ni sebenarnya kesalahan dia tu pelbagai lah, daripada secara umumnya melanggar perlembagaan dan juga disiplin parti. Ada juga yang melanggar keputusan parti. Misalnya kita baru pemilihan hari tu tahun 2024. Sepatutnya tempoh tu 3 tahun. Tapi dalam masa sebulan lebih tu dah ada gerakan untuk mengundurkan presiden. Jadi ini kalau ikutkan tidak berperlembagaan. Cara pun tak kena, kan. Jadi ini melanggar keputusan pemilihan parti dan juga keputusan Perhimpunan Agung Tahunan yang merupakan platform yang tertinggi dalam parti, kan. Jadi kaedah tu pula kaedah yang memang tak sesuai lah. Kalau kita nak masuk ke dalam kita nak bertanding, kita bertanding waktu pemilihan, kan. Tapi caranya adalah menggunakan pelbagai cara jalan belakang, ada rundingan dengan pihak luar, kemudian menggunakan cara yang tak berperlembagaan macam menggunakan SD, kemudian ada juga elemen duit. Kemudian apa yang berlaku selepas terdedah tu, cubaan tu jadi makin agresif. Nama parti cuba dirosakkan, pelbagai sidang media dibuat, kenyataan-kenyataan media yang menyerang presiden, menyerang pemimpin parti, dan akhirlah sampai terkeluar cerita rundingan tanpa mandat, kan? Dan akhirnya itulah berlakunya sampai ke pemecatan tokoh-tokoh utama, kan, yang menjadi dalang kepada gerakan ini. Dan yang sekarang ni sebenarnya adalah susulan daripada itu, sebab masih ada lagi yang melanggar perlembagaan walaupun telah diberikan amaran oleh parti, ya. Macam adun pula dengan ahli parlimen lebih berat lagi sebenarnya. Sebab mereka ada baca lafaz sumpah dan bai'ah, dan dalam lafaz sumpah dan bai'ah ni dia sebut wallahi wa billahi wa tallahi ni, dan dia sebut untuk patuh kepada perlembagaan dan juga arahan-arahan parti selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kata dia melakukan perkara yang melanggar bai'ah dia, peraturan perlembagaan dan sebagainya, ataupun dia dipecat, sebenarnya jawatan yang dipegang tu sebenarnya tidak halal bagi dia, kan. Dan dia kena melepaskan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dilakukan, dan sebab itu kesan dia sampai hari ini masih ada yang dalam proses dihukum oleh lembaga disiplin. Dia tak jadi serentak.